Kamu dipecat. Mulai hari ini, jawatan pengarah Aunty Rong yang pegang. Kali ni, aku janji takkan biarkan semua benda ni berulang lagi. Sin, majlis kahwin kita dah nak dekat. Awak memang betul-betul kena rehat. Hal syarikat boleh letak tepi dulu. Awak takut nanti saya jadi serabai ke? Saya suka yang serabai-serabai. Cik Ling Xiao Yue, Presiden Lin dah arahkan untuk hentikan pelancaran single Cik sepenuhnya. Apa masalah Ling Xiyi ni? Lagu saya dah promo selama 3 minggu. Sekarang dia nak batalkan? Dia nak netizen je saya ke apa? Kalau awak berani sokong Lin Xiyin dan halang lagu saya ni, baik awak keluar! Pastikan sidang media esok dah sedia betul-betul ya. Jangan ada silap walau sikit pun. Yang lain, biar saya urus sendiri. Baik, saya faham. Ya, pasal media, semua mak dah uruskan. Siaran media pun dah siap juga. Esok, kamu cuma fokus nyanyi elok-elok je. Dia ingat bila dia dah jadi presiden, dia boleh kawal semua benda. Papa pun dah setuju dengan single Yue Yue. Tapi dia berani juga halang. Jawatan presiden itu akan jatuh tak lama lagi. Bila lagu tu meletup nanti, mesti dia akan tenggelam. Jawatan dia tu pun takkan lama juga. Sekarang ni penonton stream langsung kita dah masuk lebih 50,000 orang. Baiklah, mari kita jemput penyanyi generasi baru paling panas kita sekarang ni, Ling Xiao Yue. Lagu ni saya tulis lepas 3 bulan menyendiri. Setiap liriknya adalah perasaan paling jujur pada masa tu. Ling Xiao Yue, kat internet kata ni bukan lagu original awak. Betul ke ni?